Ayam tak ada hal. Cuma ni takut dari segi manpower untuk tukar bawang, untuk batu ayam. Ni kan malam tu yang hati buat je, apa punya nak buat. Sabtu tu rehat, tengok rehat tu. Tengah hari baru nak jalan ke apa. Itu lah. Kalau pagi Sabtu tu nak jalan terus, semua orang juga pagi tu kena. Aku 9 je lah pagi tu. Lepas tu pun hidup balik, 9 aku bangun. Jadi malam biasa kita malam apa? Dia nak start lewat tu apa perjalanan dia? Malam boleh, siang boleh. Kadang lewang. Kalau siang panas pula. Kalau cuaca tak menentu. Untuk operasi kepas-kepas ni. Oh, siang kot sebab kita masak pun tak banyak, 200 orang je. Kejap je tu kan? Kejap je. Sabtu tu dah ada puluh lebih lah. Mak lihat tu kan kerja. Mak tu akan bersih lah. Barang tu ingat kalau kawan lah. Sabtu pagi tu beli barang pun sempat lagi ingat kan. Bajet 4-5. Orang boleh prepare dia beli lagi dalam baju dia lah. Mungkin tadi dia nak beli hari apa tak kisah jadi dia Sabtu dah ada Menu kita nasi minyak kan? Kalau ikut awal nak catering tapi tak nak kenal orang tu semua kan, nak bagi dewan semua. Awak dewan ikut macam ni, cuma sekarang ni kenopi kita lepas kat Amcam settle lah. Amcam settle, sate dia nak kau warisan lah. Sekejap boleh tolong WhatsApp pun ni. Boleh. Kalau kata ambil 400 ni dia terima tak hari Sabtu? Kalau ikut schedule dia tutup lah. Jadi dekat, sedap juga. Kita pun kat mana lah? Berapa? Oh, tahu lah. Kamu mana bang? Kamu okey. Sama juga. Kita kenal. Oh. Kamu sawah pun. Oh, tahu ada orang. Saya lalu Kamu cek kat mana? Saya lalu. Hai baloi. Assalamualaikum. Bang, tadi tutup ke bang kan? Ini daging apa? Kalau contoh saya nak tempang 400 untuk minggu depan Sabtu boleh bang? Wan. Siapa tu? Sabar tu. Kau makan malam? Oh ya. Alamak. Tak boleh silik-silik bang